Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muka surat 129. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan wajib yang keenam, menahan daripada muntah. Maka iaitu jika sengaja muntah, nescaya batallah puasanya. Muntah dengan sengaja batallah puasa. Dan tiada batal puasanya jika muntah dengan tiada sengaja. Itu tak batal. Hak batalnya sengaja. Dan tiada batal puasanya dengan memelam balgham daripada lehernya atau daripada dadanya, melainkan jika sampai ke mulutnya. Mulut ni iaitu hak huruf ha tu. Kalau kita sebut ha tu, situ lah. Ia sakat tanya situ. Maknanya kalau kita kata ha, kawasan mana ha? Duduk sini. Maknanya kalau lepas daripada ni keluar, tak boleh telang dah. Batal puasa. Bawah daripada ni tak ada masalah. Yang batalnya kalau telang daripada batasan hak. Jadi benda ni kadang-kadang balgham ni benda yang kadang-kadang benda yang payah nak elok kadang-kadang. Ya, kadang-kadang setengah orang ni payah nak elok penyakit balgham ni. Jadi kita boleh taklid pandangan mazhab Maliki dan juga Hanafi. Tapi syaratnya sedikit dimaafkan. Abang apa? Telang juga sikit dimaafkan walaupun sengaja, sebab benda ni payah nak elok. Namun satu riwayat daripada Imam Ahmad dan juga satu pendapat daripada mazhab Maliki mengatakan tak batal walaupun banyak, sebab balgham ni dia kategori campur dengan liur dah. Ada juga. Cuma kita utamakan dalam mazhab kita Syafi'i dulu, telang batal, cuma kalau payah nak elok jadi masyaqqah rohok, kalau nak taklid kepada mazhab Maliki dan juga Hanafi, yang mana telang balgham dengan qadar yang sedikit tidak membatalkan puasa. Baik. Maka dipelangnya, maka iaitu batal puasanya. Dan tiada batal puasa dengan memelangkan air liur yang dalam hak bibirnya. Maknanya kalau kita tutup mulut lagu ni, tu panggil hak bibir. Luar daripada tu, kawasan luar dah. Luar daripada kawasan tu, kawasan luar dah. Tak boleh. Jadi kalau air liur keluar daripada hak bibir, tak boleh lah. Batal puasa. Kalau air liur kita neleh luar, kita jilat balik, batal tak? Batal lah kalau kita jilat barang hak luar tu. Kecuali bibir kita basah. Air liur duduk luar bibir kita, dia basah. Basah. Macam gini lah kita koma kan. Bila kita koma, mesti ada air pahit tu duduk dalam mulut kita lagi. Bila kita luduh air liur, kita rasa abu-abu tak ada dah air tu, boleh lah. Tak batal. Contoh macam kita beruh gigi kan. Lepas beruh gigi, kita rasa lepas kita kehek dah tu, basuh cuci mulut kita tu, kita rasa berangi tau. Rasa. Jadi kita telang lah liur kita tu berserta rasa berangi-berangi tu, tu tak apa lagi. Sebab air ni dah tak ada dah, cuma rasa berangi-berangi.
Ada. Dan jikalau banyak berhimpun sekalipun, jika tiada bercampur air liur dengan sesuatu, walaupun banyak air liur kita dalam mulut kita, telan tak batal. Dah. Yang batalnya balgham. Tu tak boleh. Syaratnya jangan campur dengan sesuatu seperti balgham ke atau sisa-sisa makanan yang duduk di celah gigi. Tak boleh lah. Adapun segala sunat yang zahir itu, maka iaitu 7 perkara. Ni orang panggil apa? Sunat yang zahir. Ia ada sunat yang batin, ia ada sunat yang zahir. Apakah antara sunat yang zahir? Maka iaitu 7 perkara. Pertamanya, makan sahur, dan sekurang-kurangnya sunat sahur itu dengan sedikit makan atau dengan seteguk air, sekurang-kurang. Nabi hanya makan 3 biji kurma sahaja, seteguk air cukup. Dan sunat dengan khurma. Khurma hak moleknya khurma ajwah lah. Sebab sabit dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tasabbaha bi sab'i tamra ajwah lahum yadurruhu zalikal yawm sammun wala sihr. Siapa-siapa yang berpagi-pagi dengan khurma ajwah, 7 biji, nescaya tidak memberi mudarat akannya oleh racun dan juga sihir. Racun dan sihir. Sihir sakut paut juga. Sakut paut juga. Kan rawatan sihir kan, ia 2 rawatan yang perlu kita kena buat kan. Pertamanya dengan ru'yah, dan yang kedua dengan makanan. Tengok kadang-kadang orang pergi bom orang sihir kan. Balik rumah lagi, minum air ni lah. Air bidadara lah kan. Ia rawatan sihir 2. Dengan ru'yah dengan juga makan. Makanan ke apa orang hak sesuai untuk orang sihir? Khurma lah. Mencari khurma ajwa. Sebab jin ni ia tidak mampu menembus penghalang yang ada, penghalang yang dihasilkan oleh energi, kekuatan yang ada di khurma. Ia ada satu kekuatan. Sebaiknya makan yang ganjil. Makan yang ganjil moleknya ikut hak sunnah Nabi. Nabi suka makan yang ganjil. Adapun rawatan penyakit ain, ia hanya dengan bacaan-bacaan sahaja. Ia tidak memadai dengan makan. Kalau orang penyakit ain, ni kita cerita hak sihir. Baik. Itu khurma. Maka bahawasanya dalam makan sahur itu dapat berkat. Jangan tak makan langsung. Setengah orang kan, dia buka puasa, lepas moreh, tidur-tidur, makan pun tak sahur-sahur, tak boleh. Sebab apa? Kesan dia, kita bila tak makan, sehari yang tak makan, tak ada tenaga. Lemak tak ada dah. Dah tak makan. Jadi otak pula memainkan peranan kita. Otak pula memainkan peranan untuk memberi sumber tenaga. Akhirnya menyebabkan kita kehilangan, otak kita jadi susut. Sebab tu penting sahur tu. Sahur tu penting. Makan sikit dah banyak. Tak perlu banyak. Sikit dah. Khurma je cukup. Air. Ni macam-macam kan, telur ke, kau andai lah. Boleh belaka. Dan sabda Nabi SAW, ista'inu bi ta'amis sahuri ala siyamin nahari biqailulatin nahar ala qiyamil lail. Minta tolong oleh kamu dengan memakan sahur itu atas puasa pada siang hari. Untuk mendapatkan kekuatan di siang hari, iaitu kena sahur. Sahur ni bukan tujuan untuk kenyang. Sebab Nabi, dia makan sikit je sahur. Kalau nak kenyang, makan banyak 2-3 pinggang lah. Tak. Nabi tak ajar. Nabi akan 3 biji kurma, air cukup lah. Makan sahur ni bukan untuk nak kenyang sepanjang hari di siang Ramadan. Tak. Untuk sekadar nutrisi sahaja. Untuk ada kekuatan, boleh kerja, boleh buat amal. Hak tu je, setakat tu je. Bukannya untuk kenyang sepanjang hari. Tak. Untuk tu, sekadar tu.
Tak ada dah puasa ni lembek, nak kerja pun bukan. Nak ada kekuatan, kecergasan, bukan untuk kenyang. Maka sahur. Tengok Nabi kata, dan minta tolonglah oleh kamu tidur hampir zuhur itu atas berjaga pada malam berbuat ibadat. Bagi orang yang nak qiyamul lail ni, macam bulan Ramadan kan, bolehlah sebelum zuhur tidur sekejap, dipanggil qailulah. Sekejap je qailulah. Ustaz saya kerja ustaz qailulah 5 minit je. Sama. Ketika matahari duduk atas kepala dipanggil qailah. Sebelum sikit matahari naik atas kepala tu dipanggil qailulah. Tak, sikit je. Tak banyak pun. 5 minit cukup dah qailulah. Sebab tahu orang duduk dalam masjid kan, belum zuhur lelak kejap. Baik lah. Jangan main tu tidur qailulah 5 minit tu macam tidur 5 jam dah. Powernya punya power tidur qailulah ni. Jangan main qailulah ni. Di power. Nah, bagi orang yang nak jaga malam, nak tahajud ni, terutama sekali di bulan Ramadan ni, nak bangun malam, kena ambil perhatian dalam qailulah ni. Kalau tak mengatuk, percaya lah. Tak ada kekuatan. Semangat saja. Kekuatan tak ada. Tapi jangan jaga malam pula. Kena tidur dulu. Sebelum tengah malam kena tidur. Bila tidur, bangun lah. Bangun selepas tengah malam. Selepas tengah malam tu dipanggil waktu sahur. Ia sahur ni bila bermula? Ia bermula lepas tengah malam. Waktu sahur ni antara tengah malam dengan subuh. Contoh, kalau maghrib pukul 7, subuh pukul 6. Berapa jam situ? 11 jam. Tengah-tengah tu. Tengah jadi 11 jam, 5 jam setengah. Maknanya pukul 12.30 ke atas, itulah waktu sahur. Waktu sahur. Waktu sahur sampai ke subuh. Tapi sahur hak molek, kita kena takhirkan sahur. Nak sahur lepas tengah malam pun tak ada masalah dah. Sebab itulah kalau orang jenis dia suka makan malam, dia lapar perut, Allah laparnya cengak. Memang makan malam tak comel. Kalau nak makan juga, tunggu biarlah berlalunya tengah malam. Nak makan juga, biarlah berlalunya tengah malam. Jangan makan sebelum berlalunya tengah malam. Jangan. Tak boleh untuk kesihatan. Ada di mana? Di Kota Baru. Ada kedai. Kedai dia buka bila? Start buka 12 tengah malam. Sampai ke 12 tengah hari. Yang ambil alit tu 12 tengah malam yang buka. Baik. Dan kedua, sunat mentakhirkan akan makan sahur itu kerana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat dengan katanya, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salati wa kana qadra bainahuma 50 ayah. Memakan kami akan sahur serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama dengan Nabi. Bila tu? Kemudian maka kami berdiri sembahyang subuh, dan adalah antara keduanya, iaitu antara makan sahur dengan sembahyang subuh tu serta Rasulullah ini iaitu 50 ayat. Mana apa? Nabi memang dia betul-betul takhir sungguh makan sahur. Sahabat dia buat congok-congok kiraan antara dia makan sahur dengan sembahyang bersama Nabi tu, kalau kita baca ayat kot, lebih kurang 50 ayat. Lebih kurang apa? Nisbah minitnya 30 minit. Tu maknanya waktu afdal untuk dapat fadilat sunat makan sahur 30 minit sebelum subuh. Makan lah. Dah nak ustaz tengah jam lah, mungkin makan 3 pinggan memang tak dah. Tak. Bos makan setengah pinggan dah lah. Kena 3 otik air gelah. Dah belana alik sana dah lagi. Tak. Apa tak dahnya. Tu. Dan ketiga, sunat menyegerakan akan berbuka tatkala yakin masuk matahari. Bila yakin masuk matahari, sunat berbuka. Yakin Jangan syok pula.
Kalau kita berbuka puasa tak buka dah rasanya. Contoh. Dia buka, batal puasa dia. Sehingga lepas dia buka tu memang betul sungguh hak dia makan tu memang waktu maghrib dah. Barulah sah puasa dia. Tapi masa dia buka tu tak yakin. Rasa-rasa buka dah ni. Contohnya. Dia semata-mata dia makan kerana syak, puasa dia tidak sah. Tak sah. Kemudian lepas dia makan tu kawan dia khabar. Makan tadi tu betul dah tu. Memang maghrib masuk dah. Oh gitu lah. Kalau tahu lepas tu barulah puasa dia sah. Gitu. Ia berbeza sahur. Kalau sahur lain, kita rasa subuh kedok makan luar, tak tahu subuh kedok ni. Tak. Kita makan. Puasa kita sah. Tak apa tu. Sebab sahur ni asalnya malang. Sebab tu walaupun kita syok, subuh kedok kita makan, puasa kita sah. Sehingga lepas kita makan tu barulah kita tahu rupa-rupanya masa kita makan tu subuh dah. Barulah tak sah puasa kita. Ya gitu pula. Kalau alik sahur syok tak ada masalah. Tapi pastikan lepas kita makan tu pastikan memang betul sungguh subuh. Tapi kalau tak tahu pas bila, sah dah puasa kita. Sah dah. Adapun berbuka tak boleh buat lagu tu. Sebab asal berbuka ni, ia asalnya siang. Kalau syok tak boleh. Jadi, ia mesti kena yakin berbuka. Bila yakin tu sunat kena segera. Kerana sabda Nabi SAW, La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul futur wa akhirus sahur. Sentiasa manusia dengan kebajikan selama menyegerakan mereka itu manusia akan berbuka puasa dan mentakhirkan mereka itu akan makan sahur. Boleh pahala. Mensegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur boleh pahala. Sunnah Nabi. Ada. Dan sunat pula berbuka puasa dengan rutab. Bukan buah tamat, rutab. Ia rutab ni, ia bahasa Arab, mulut kema ni, masa dia putih, hawa-hawa nak masak, dipanggil balah. Dan ni kan terang yang dia jual pasal baru ni kan, hak warna kuning tu. Tu panggil balah. Lepas balah, ia hawa-hawa nak masak dah, nak kita masak dah ni. Namanya busrun. Hak tu lembut dah. Lembut, basah-basah, lembut-lembut, dipanggil rutab. Hak tu rutab lah. Kalau busrung sebelum rutab, maknanya busrung tu ia lembut-lembut dah. Tapi rutab ia lembut-lembut lagi. Serta ada air tu kan. Lepas rutab baru tamar. Maknanya yang afdalnya kalau ada rutab, berbuka puasa dengan rutab dulu. Kalau tak ada rutab, ni. Maka dengan kurma. Terbaca dulu. Iaitu dengan rutab. Maka jika tiada padanya rutab, maka berpuasa ia dengan buah kurma, iaitu tamar lah. Tamar ni kurma kering. Sebab apa? Kalau buah kurma, ia lebih kepada karbohidrat. Ia rutab ni lebih kepada nutrisi. Sebab kita ni dalam bab pemakanan, dalam bab mujahadatun nafsi, kita makan bukan untuk kenyang, untuk sekadar nutrisi sahaja. Untuk ada kuah, kekuatan kita boleh bekerja, beramal, tu je, bukan untuk kenyang. Jadi antara kurma dengan rutab lah yang lebih nutrisi. Nak banding dengan buah kurma ni lebih kepada karbohidrat. Bagi orang yang ada tekanan darah tinggi, sesuailah makan rutab. Bagi orang yang memerlukan kalori dan tenaga, ia perlu kepada buah kurma. Tengoklah atas diri kita lagu mana. Jadi kalau tak ada rutab, barulah buah tamar. Setengah ulama kata kalau tak ada buah tamar, kalau tak ada rutab, busrung dulu, baru tamar. Setengah ulama kata tak, lepas rutab buah tamar, lepas tamar baru busrun. Jadi ikut turutan dia, rutab, tamar, busrun, ataupun rutab, busrun, tamar. Tu urutan dia.
Sunnah Nabi tu boleh pahala tu. Bukan saja tu. Boleh pahala tu. Maka jika tiada padanya khurma, maka berbuka dengan air. Barulah air. Jadi setengah orang minum air dulu tak. Kena makan dulu buah khurma. Kalau kita minum air dulu, ia akan jadi mendadak masuk kan. Dia kena slow-slow dulu dengan buah khurma. Buah khurma yang paling suai, iaitu utak bak ia basah-basah. Kalau tak ada juga air, air tak ada. Tapi bukannya air tak ada dah. Tak boleh lagi. Air tu mesti baliknya ada lah. Kita ambil ranking dia. Rutok, samar, busrung, air. Lepas tu hulwun. Dalam kitab lain sebut hulwun, manisan. Hulwun ni iaitu manisan yang tidak disentuh oleh api. Seperti apa? Seperti madu kan? Lepas hulwun baru halwa. Halwa ni iaitu manisan yang disentuh oleh api. Macam kuih-kuih tradisional kita lah. Baik, tapi nak wayaknya di sini cara ulama ajar kepada kita. Contohnya buah khurma tak ada, buah rutak tak ada. Yang ada air dengan lopak tikang lah. Contohnya lopak tikang. Afdal minum air dulu, baru lopak tikang. Ia berbeza kalau rutak buah sama dengan busrun. Kalau rutak ada, contohnya rutak ada, kita kena minum makan rutak dulu baru air. Tapi yang ada sekarang ni air dengan lopak tikang. Maka kena utamakan air dulu, barulah makan lopak tikang. Itu sunnah dia, ulama ajar. Boleh pahala lah. Bukan saja. Ada. Bukan saja. Kalau ada manisan hak tidak disentuh oleh api, utamakan manisan yang tidak disentuh api. Contoh kita ada air dengan madu, maka minum air dulu, baru madu. Ia kaedah lagu tu. Baik. Kerana hadis Nabi yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin fa in lam yakun fa ala tamratin fa in lam yakun hasawatin min ma'in. Artinya apabila ada seorang daripada kamu ni, mana lopak dah ni. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia Nabi berbuka dahulu daripada ia sembahyang dengan 3 biji rutak. Sebelum sembahyang makan biji rutak dulu, maka jika tiada rutak, maka berbuka ia dengan 3 biji khurma, iaitu samalah. Khurma ni iaitu hama kering. Dan jika tiada khurma, maka meminum ia akan air 3 teguk daripada air. Tu cara Nabi ajar. Cuma dah kita lain sebut, kalau ada khurma, busrun. Busrun pun adik-adik rutak juga sebenarnya. Sebab busrun pun nak kisah ke rutak dah. Sama je lah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri fa in lam yajid fa 'ala al-ma'i fa innahu tahurun." Artinya apabila ada seorang kamu puasa, hendaklah ia berbuka dengan tamar. Maka jika tiada dapat, maka berbuka ia dengan air, maka bahawasanya air itu suci, menyucikan. Dan pada satu riwayat pula, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana sha'iman lam yusalli hatta yu'ti lahu bi rutabin wa ma'in falyakul. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada ia Nabi puasa, tiada sembahyang ia, mana tak sembahyang lagi, hingga didatangkan dengan rutab, makan rutab dulu dan air, maka memakan ia Nabi akan dia. Tu cara dia. Maka kemudian sunat kemudian daripada berbuka puasa itu mengucap Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, Allahumma zahaba az-zama'u wa batala al-uruqu wa thabata al-ajran insyaallah wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala ya wasi'al fadli ighfirli. Hei Tuhanku, bagimu aku puasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Hei Tuhanku, telah hilanglah dahaga. Kenapa kita dalam doa ni disebut az-zama', dahaga? Kenapa tidak dibaca zahabal ju', telah hilanglah lapar? Ini kerana bumi hijab ni cerita kat bumi hijab kat tempat Nabi lah.
Bumi hijab ni panas. Bulan Ramadan, sebab tu Ramadan ni asal ni mana Ramadan panas. Dia panas. Orang-orang hijab ni, ia kalau lapar you siapa lagi. Kalau dahaga memang tak boleh lah. Nisbah lapar dengan nisbah dahaga, dia lebih tahan lapar lagi daripada dahaga. Kalau hilang dahaga, Allah, lega lah. Walaupun lapar tak tahan dah. Sebab tu dah. Dan doa ni dia ajar, Allahumma zahabaz zama'u. Ada. Diutamakan iaitu dengan lapar dulu. Dahaga dulu. Ada. Hilanglah dahaga dan basahlah segala orang dan sabitlah. Dan sabitlah pahala insya-Allah taala dengan berkat kita puasa. Hei Tuhanku yang kuasa anugerahi, ampun olehmu akan dosaku dan ampun olehmu akan dosaku. Habis itu dan lagi apabila ia berbuka puasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa biyassir wa la tu'assir bi tammi bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.